Jadi kita cuci dulu dia punya bahagian dalam topping ni. Ambil je scraper ke ataupun apa ni, pahat ke. Cungkir je macam ni, buang habis propolis yang dah dirosakkan oleh black soldier fly ataupun BSF ni. Tengok itu pun dah ada kumbang pollen ya, kumbang bee bread tu nampak, warna kecil-kecil tu. Okey, yang tu pun sebenarnya tak baik ada dalam sarang kelulup ni. Sebab dia akan makan bee bread yang diambil oleh kelulup kita tu. Okey, kita korek-korek macam ni lah ya. Korek, cuci apa semua. Nanti kita akan ambil topping ni. Sarang ni memang tak dapat ambil dah ni. Propolis ni pun tak boleh nak guna dah. Rosak teruk. Okey, beginilah antara ancaman musuh perosak kelulup, iaitu black soldier fly BSF. Tengok tu. Dia makan habis sekali dengan telur dia makan. Okey, semoga perkongsian video kali ini bermanfaat untuk semua. Hati-hati dengan BSF.